konsepnya berubah. Jadi kalau kita orang Islam nak bagi rumah kepada anak pertama, tanah bagi anak kedua, duit nak bagi anak ketiga, itu tak boleh sebut dalam ni tuan-tuan. Kena sebut dalam ini, hibah. Nak bagi rumah kita separuh bahagian, kena sebut dalam harta sepencarian. Tak boleh sebut dalam ni. Tuan-tuan, kalau kita sebut dalam ni tuan-tuan, dia jadi masalah besar. La wasiyatan liwarisin, Nabi dah sebut. Untuk waris, mana kalau saya meninggal, isteri saya, anak-anak saya tak boleh bagi wasiat. Wasiat jelas tuan-tuan, sedekah jariah, pesanan takwa, itu je. Jadi kalau saya nak bagi rumah kepada isteri, duit kepada anak-anak, saya kena buat hibah, saya kena buat harta sepencarian. Dokumen yang lain, berlainan, tak boleh duduk masa dalam ni tuan-tuan. Kalau saya masukkan semua benda tu, yang keempat saya masukkan rumah bagi sekian, tanah bagi sekian, duit bagi sekian tuan-tuan, bla 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 bla, semua ni. Okey, bila dibaca, dia akan tanya dulu kepada waris, kamu setuju ke? Tuan-tuan, saya nak tanya. Ya. Saya ada baca satu wasiat yang terbalik 3 inci yang dibuat oleh seorang perempuan. Lawyer dia buat, bukan dia buat, lawyer penting kepala tuan-tuan. Tapi saya baca lah, saya minta izin. Kak, saya baca Ustaz, baca. Saya baca wasiat pembahagian harta kepada waris-waris. Saya baca. Dia susun wasiat dia tuan-tuan macam mana, start pada masuk pintu rumah dia. Dia sebut tombol yang beli dekat Jerman, nanti hendaklah diberikan kepada siapa tuan-tuan. Dia sebut tu tombol pintu tu. Kan? Langkah masuk pintu, kaki yang dia beli dekat China, hendaklah dibagikan kepada siapa-siapa. Belakangan pula frame gambar, pasu bunga. Oh, detail wasiat dia. Dia sebut detail-detail. Memang betul, tuan-tuan buatlah kalau nak buat tuan-tuan. Memang wasiat dia boleh pergi sedetail-detail ni. Cincin apa semua boleh sebut tuan-tuan. Memang wasiat dia saya baca pening kepala, detail, tebal 3 inci tuan-tuan. Tapi itulah yang disebut semua nama anak-anak dia. Saya tanya, akak, suami tak ada ke? Suami diam tepi dia. Ada Ustaz, tak baca dulu, Ustaz baca dulu, baca. Saya pun baca lagi. Baca. Rupanya suami dia dapat paling last. Tadi semua harta-harta tadi semua dah bagi dekat anak-anak dah. Suami dia paling hujung nama dia. Untuk suamiku, bahagianmu hanyalah peti ais yang kita beli 30 tahun dulu. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau itulah isi wasiat macam tu tuan-tuan, rasa kalau tanya setuju ke? Tuan-tuan setuju tak? Yang nama suami ni setuju ke? Setuju ke tuan-tuan? Sebab syarat nak laksanakan benda tu tuan-tuan, apa yang kita nyatakan dalam surat wasiat ni tadi, tentang beri rumah, beri tanah, beri duit apa semua, boleh dilaksanakan, tapi dengan syarat setuju. Waris kena setuju. Rasa-rasa tadi setuju ke tuan-tuan? Saya tidak setuju, ini tak adil apa. Bercerita 30 tahun saya kahwin, macam-macam saya beli dekat dia, gelang sampai ke siku apa semua, untuk dapat tas siapa-siapa. Saya peti, tuan-tuan, tak setuju. Kita tak setuju tuan-tuan, benda ni tidak boleh dilaksanakan, batal. So macam mana kita nak supaya benda tu jadi? Buat hibah. Buat persetujuan masa hidup. Itu hibah di mana persetujuan masa hidup. Saya beri dia terima, saya beri dia terima, saya beri dia terima. Jadi nak tak nak kena buat lah tuan-tuan. Ni dia. Saya ada satu kes, saya ceramah di Taman Tun tuan-tuan. Tahun 2005 saya ceramah di Taman Tun. Taman Tun kita tahu lah tuan-tuan, memang tempat Masya Allah punya orang. Taman Tun, betul tak? Masa saya datang tuan-tuan, kereta saya paling kecil. Kereta saya paling kecil. Orang lain tu selalu cakap lah kita apa tuan-tuan. Habis ceramah, seorang tu naik tanya. Dia kata, Ustaz kata kalau kita masih hidup bla-bla, kita buat dokumen-dokumen ni, antaranya wasiat, senang nak uruskan harta. Senang, memang betul. Kalau ada benda tu insya-Allah boleh senang. Tapi sekarang masalahnya Ustaz, my uncle, ada cerita my uncle. Nampak gaya bukan macam my uncle, macam bapak dia tuan-tuan. Tapi disebut my uncle, masih hidup ada buat wasiat, tapi kita tak boleh nak laksanakan wasiat dia. Saya tanya dulu, apa isi wasiat tu? Dia kata my uncle tulis wasiat bagi kepada 3. Apa dia? 1/3 daripada harta saya hendaklah dijariahkan. Sebutlah. Bagi kat masjid, asrama, persatuan dan sebagainya. Okey, memang betul. Ini namanya sedekah jariah. Memang kena laksana. Okey? 1/3 yang kedua hendaklah diberikan kepada 5 orang. Adalah nama dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada kat situ 5 orang. Waris semua ada 10. Jadi bila sebut 5 orang tu seronoklah dapat bahagian. Tapi dia kena dapat persetujuan daripada 5 yang tak disebut. 5 yang tak disebut kata, nanti dulu, baca yang ketiga dulu. Kalau yang ketiga tu okey, kami setuju. Tapi kalau tak okey, dibacakan yang ketiga. 1/3 yang kedua
hendaklah diberikan kepada 10 orang. So mana 5 yang atas dia dapat balik? 5 yang bawah dia kata, mana boleh? You dah dapat, you dapat sekali ganda lagi. Tak aci lah. Sepatutnya you dapat atas, kami ambil yang bawah. Baru fair. Yang atas kata, mana boleh, ini wasiat ni kena laksana. Tak, hakim kata, betul lah wasiat, tapi wasiat ini bercanggah dengan hukum syarak. Satu dia tak bercanggah, 1/3 ni betul. Memang betul, jariah, mazhab betul. Tapi yang 2/3 ni memang boleh buat kalau kita nak buat, tapi kena dapatkan persetujuan ramai orang. Kalau waris tak setuju, tak boleh proceed lah. Akhirnya hakim pun jatuhkan keputusan 2/3 yang baki hendaklah diberikan kepada waris mengikut faraid. Sebab clear tuan-tuan, tuan-tuan kena jelas. Jadi sekarang ni yang dekat luar sana tuan-tuan, minta maaf, bukan saya nak blame siapa-siapa. Jadi konsep wasiat yang dibawa dekat luar ni tuan-tuan banyak tak betul. Buat wasiat. Satu tuan-tuan, dekat luar sekarang ni tuan-tuan, ada lebih kurang 500,000 orang dah buat wasiat dengan macam-macam badan tadi tuan-tuan, aman raya, wasiat syok as-solihin dan sebagainya tuan-tuan. 500,000 orang tadi tuan-tuan, dia buat wasiat tapi wasiatnya tidak lengkap. IC motor state tak ada, waris-waris tak ada, geran kereta, geran motor, bukan semua tak ada tuan-tuan. Tak ada. Jadi kalau meninggal nanti tuan-tuan, nak dapatkan dokumen tu pun satu kerja. Dan berapa ramai yang dah buat dengan badan-badan tadi tuan-tuan, yang waris dia tak tahu dia tu dah buat wasiat. Tapi bila meninggal, waris tu uruskan sendiri tuan-tuan. Dah selesai apa semua bla-bla, dah dapat pembagian, buka peti besi suami dia, tengok dalam tu ada wasiat. Abang tadi buat wasiat. Pergilah ke mana badan-badan tadi tuan-tuan. Kalau pergi mana raya lah, tunjukkan wasiat dia. Oh, dia dulu masih hidup, dia latih kita untuk uruskan pusaka arwah. Macam mana pusaka arwah? Kami dah buat dah selesai dah semua. Oh, dah selesai dah. Tak apalah, kita bayar buat. Itu je tuan-tuan. Tapi masih hidup kita dulu bayar. Ni tuan-tuan. Banyak orang yang buat benda tu tak jujur, tak selesai urusan tuan-tuan. Lepas tu dia kata tulis je, tulis apa-apa, tulis je. Yang nak bagi rumah tanah, tulis je, tulis dalam buku, tulis je. Nanti bila meninggal kita baca, kalau waris setuju kita proceed lah. Kalau tak setuju tuan-tuan, tuan-tuan boleh refer balik dia punya dokumen. Saya sebagai pemilik harta semasa hidup ingin mencadangkan harta-harta saya hendaklah diberikan seperti berikut. So bacalah 1, 2, 3, 4, 5, hujung bawah tu disebut lagi. Sekiranya waris-waris saya tidak bersetuju, maka hakim-hakimkanlah menurut hukum faraid. Memang dah sebut tuan-tuan. Siapa yang tak sebut macam tu tuan-tuan, wasiat automatik boleh terbatal. Sebab wasiat orang Islam 1, 2, 3. Adapun yang bagi berkata tadi tuan-tuan, itu namanya hibah, itu namanya harta sepencarian. So kita boleh nyatakan dalam surat kita wasiat kita kena nyatakan sila rujuk dokumen hibah, sila rujuk dokumen harta sepencarian. Kena rujuk tempat lain. Jangan kita semua sumbat dalam satu tajuk namanya wasiat. Kalau kita sumbat dalam satu surat tuan-tuan, masalah. Okey, ini dia nampak simple, tapi ini isu yang paling besar sebenarnya. Ramai orang buat wasiat tapi dia tak tahu apa itu wasiat. Dan sampai sekarang pun dia buat wasiat, dia tak nampak rupa wasiat dia. Tak boleh lah tuan-tuan. Aku nak mati bila-bila, nanti aku masih hidup pun tak nampak aku punya wasiat. Kalau aku mati macam mana anak-anak aku? Okey, tuan-tuan baik. Sebahagiannya saya dah jawab tadi dekat situ. Sebahagiannya saya akan jawab sikit lagi kat sini. Ada jadi satu soalan tadi ni. Anak ada 2 orang, satu SPM, satu master. So nak bagi harta dekat anak yang SPM, boleh, tak masalah. Itu namanya hibah, buatlah hibah. Buat hibah betul-betul, tak ada masalah. Buat dokumen tu betul-betul. Kalau perlu terus tukar nama rumah pada nama anak SPM tadi, boleh, tak masalah. Kalau boleh tukar nama lah, tapi selalunya kena 18 tahun ke atas ataupun 21 ke atas baru boleh tukar nama. Kita ada kereta, motor nak bagi kat anak, tukar nama, siap-siap, boleh. Itu nama hibah yang betul. Hibah yang betul ni maknanya kita tukar nama siap-siap sekarang. Itu hibah. Tapi kalau batu rumah tu anak kita jual, kita kena halau keluar rumah, tanggung lah tuan-tuan. Banyak berlaku juga dalam masyarakat kita. Kita sayang sangat dekat anak tunggal seorang, sayang sangat dekat anak tunggal ni. Semua reta-reta kita. Kalau anak tunggal tu laki tuan-tuan, tak payah buat apa lah. Kalau anak tunggal tadi laki, tak payah buat apa. Confirm kita mati semua turun kat dia. Jadi tak perlu buat hibah, tak perlu buat apa. Kalau anak laki seorang, kalau anak semua laki pun tak perlu buat apa tuan-tuan. Confirm dia akan pergi kat anak-anak tu. Ini dia. Tapi sayang sangat dekat anak tunggal perempuan tuan-tuan ada. Saya dekat anak tunggal perempuan, semua dia tukar nama dekat anak perempuan tadi.
Suami dia pula rajin.